PAS tidak bersedia menyertai gagasan rumah bangsa yang ditawarkan oleh UMNO kerana disifatkannya sebagai struktur politik yang tidak selamat. Presidennya, Abdul Hadi Awang berkata, gagasan yang diperkenalkan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi itu diibaratkan seperti perlindungan yang rosak dan tidak mampu melindungi pihak yang berada di bawahnya. Menurut ahli Parlimen Marang itu, rumah bangsa bagaikan berada di bawah payung buruk yang sudah mengalami banyak kerosakan sehingga tidak mampu menahan simbahan hujan lebat. Dalam kenyataannya pada Amis, beliau mendakwa, kain peneduh rumah bangsa sudah tiada dan masih terdapat besi-besi tajam yang boleh membahayakan. Beliau berkata, PAS sebelum ini menghantar pemerhati ke satu pertemuan berkaitan inisiatif berkenaan bagi melihat sendiri pihak yang terlibat selepas menerima jemputan daripada penganjur. Namun menurut Abdul Hadi, pertemuan tersebut dilihat sebagai usaha menghimpunkan perpaduan Melayu berasaskan semangat kebangsaan semata-mata, tanpa menjadikan Islam sebagai teras.